Okay, geng, hari ni kita nak cari udang. Tengok spot kita orang. Jom kita tengok dulu. Okay, jumpa lagi dengan Joe TV, geng. Lama dah tak buat video kan. Kali ni kita buat video nak menjala jala udang, geng. Ha, ni spot dia. Nampak? Cantik tu, cantik tu. Okay, agak-agak ada udang tak, geng, kat sini? Kita tengok. Ada udang tak? Tengok. Ui, awal kan? Tengok sini pula. Ui, benda tu. Oh. Ah, ni pot dia, geng, kalau nak mancing. Ada dia. Ui. Tunjuk ni. Ui. Oh, ada ikan lah, geng. Oi, ikan. Ikan apa ni? Banyak lah. Orang mancing ni. Geng, orang mancing dapat ikan ni, belanak. Ada ikan belanak kan? Belanak. Oh. Belanak dengan apa lagi satu? Ni ada umpan lagi. Ada umpan lagi. Orang tidur malam ni. Sebelum menjala, geng. Geng, sebelum menjala kita tengok spot dulu. Sebab kita first time datang sini. Kalau korang nak mancing sini. Malam-malam land base ni boleh pacak sini. Ni boleh duduk. Buang macam ni. Oh. Okay, geng. Apa pun kita pergi cari spot dulu. Jumpa next lagi. Mantap. Berapa minit? Okay, geng, kami dah sampai dah. Ni lah. Sekarang ni kita tengah tunggu Abang Badol. Dia tengah on the way tu. Kita try teba jala dekat sini pula lah. Kokok ada udang kan. InsyaAllah ada rezeki takkan mana, geng. Ada rezeki takkan ke mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bro, boleh? Boleh. Mana topi? Topi tak ada? Topi lupa. Aduh. Sekejap, bro. Lecak ke, bro? Okay, geng. Kita teba jala lagi sekali sini. Bismillah. Mantap. Lecak, geng. Sampai bawah kah? Kita tengok dulu, geng. Ada hasil, kita ada hasil. Ada? Tidak. Kumpau. Tebal yang kedua pula, geng, kat sini. Macam mana tu? Ayo. Betul lah, kawan. Tengok dulu, geng, ada hasil ke tak ada hasil. Kau tebal jauh sikit, Mai. Okay. Aduh. Ini orang baru belajar tebal jala kah? Macam mana? Ada kah? Kosong juga. Ada. Udang. Bawa pas sini. Ke belanak. Ada, geng. Belanak, geng. Gelama. Mantap. Mana?
Tunjuk dulu gelamanya. Okey, mantap geng, dapat gelamar geng. Boleh lah, daripada tak ada. Mantap, mantap, padu-padu mantap. Gelamar. Aduh, tak bawa bekas sama. Jangan letak situ. Tengok dulu. Tengok dulu. Gelamar geng. Ais ni. Okey geng. Mantap. Manalah tahu. Biar dia turun dulu, Mai. Manalah tahu. Itu gelamar besar. Ibu dia pula. Kan? Yang jarang kita menjala dekat air masin, geng. Air pasang ni. Tapi kita tak tahu spot, geng. Kita tunggu Abang Badul dulu. Udang ni pun tak nampak lagi. Ada. Dah. Kosong. Cuci lah. Sangkut geng. Woi ada belanak. Belanak geng. Mantap. Belanak geng. Geng. Mantap diam-diam. Oh ini saiz pukat ni Mai. Saiz ni. Saiz pukat ni. Tengok belanak. Tengok lu. Mantap geng. Padu mantap. Jom kita naik atas dulu. Okay, geng. Kami dapat belanak. Aduh. Aduh. Sakut. Kaki sakut. Okay. Bawa jalan ni geng. Oi. Baik. Jalan. Awak. Mai. Mana kau? Hah? Jauh betul kau pergi sana? Hah? Apa tu? Pasang buka dulu. Sebelum apa? Air surut kan? Pasang sini. Lepas tu sampai sana bawah. Geng, kami dah start pasang pukat ni sebelum air surut kan. Sebelum air surut kami pasang pukat. Dengan si boy. Tadi ikan belanak melompat geng. Daripada mana tu tadi? Sini dalam. Dia keluar dari sana lah tu atas. Jap. Kami sarapan dulu geng. Pak, sarapan lagi ni lah. Kami dah pasang pukat dah tadi. Tinggal nak menjala je lah. Tengah nak jahit jala tengah. Tak jahit lagi ni. Koyak. Sarapan dulu nasi lemak. Okay geng. Nanti kita tunjuk hasil. Mantap. Alah kesiannya. Bang. Tak makan ke bang? Tak makan. Dah 3 hari 3 malam tak makan. Kesian member geng. Saya penjaga di kat sini. Dia jaga dekat sini geng. Tu jalan jahit geng. Nak kena jahit. Tadi dah pasang pukat dari sana sampai atas sana. Sebab apa-apa pun tunggu air surut baru kita tengok hasil dia ada ke tak ada. Okey geng. InsyaAllah ada hasil. Geng. Menipah. Penat geng menjala geng.
Tu hasil kita dalam tu. Ha. Tu hasil kami. Nantilah tengok geng. Tengok jalan ni. Penat. Okey, kalau korang nak tengok hasil kan, tunggu sampai habis video ni. Kita pergi atas pula. Sebab sini tak boleh nak lalu. Tengok tempat tu macam mana nak lalu ni. Dalam. So kita lalu sini geng. Okey. Lanjut. Makan ikan goreng. Geng. Ni hasil kami geng. Nampak. Mantap geng. Satu. Ni nampak. Macam kat pasar. Macam kat pasar raya. Oh, masa kat pasar raya lah. Ikan fresh lagi ni. Ha. Tak kena ais lagi. Ha. Oh, ikan sumpit pun ada Ada. Tengah-tengah laut. Abang Badul tengah beli ikan ke apa ni? Tengah beli ikan tepi pantai. Orang naik ikan baru naik dari laut, kita tu Fresh. beli. Fresh daripada ladang. Yo, kau fresh ini. Jom nampak kan je? Yo. Okay, kami nak kemas-kemas dulu, nak balik dah. Tamat dah ni.